tengok WhatsApp aku, end up dia curang. Aku rasa kau yang ada buat salah. Kenapa pula? Salahkan aku kenapa pula ni? Okay, dia kerja. Tapi dia macam tak ada duit, macam tak ada hasil. Wish, tak ada hasil Kenapa kau rasa macam tu Weh, paling malu apa? Pergi makan kedai mamak je weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Inilah The Borak Clan dan akulah Izumi. Okay, hari ni kita bawa kawan kita. Cuba introduce sikit lagi kau. Assalamualaikum semua, saya Faiza. And korang jangan lupa subscribe, like and share The Borak Clan. Mantap. So minggu lepas kita cover topik, korang pergi tengok sendiri video sebelum ni. Kita akan papar kat skrin ni. Hari ni topik dia apa korang nak cover? Rasanya? Aku rasa hari ni aku nak bawa topik pasal red flag. Oi, ni interesting idea ni pasal. Kenapa? Mana dapat idea ni? Nak cerita pasal red flag? Okay lah, aku cerita lah. Okay. Cerita pengalaman aku lah. Okay. Dia sebelum ni baru-baru ni lah. Aku ada ex tau. Dia memang kongkong suka semua benda dia nak tahu. Okay. Password, IG, TikTok, semua dia nak pegang. Dia memang asyik nak tahu je semua benda apa aku buat. Okay. Tapi aku tak suka benda tu. Aku rasa tak selesa lah. Kenapa nak kena sampai kongkong-kongkong macam ni? Tak percaya ke? Tapi kata ni demi kebaikan. So aku macam okay. Oh, itu pengalaman kau lah? Pengalaman aku. Oh, terus masuk ke situ Dia macam terus. Dia ada tak jalan cerita dia sebelum ke situ? Kau mungkin kenal dia sebagai orang baik ke apa? Aku kenal dia first daripada member jugalah. Okay, first tu memang baik je. Okay je. Dia tak nampak terlalu yang macam over loving lah. Dia just simple, matured lah. Tapi lama-lama aku tak tahu kenapa yang buat sampai dia rasa nak kongkong aku. Semua benda tak boleh. Nak bergerak sana kena bagi tahu. Setiap hari macam ni? Setiap hari. Even nak tidur pun aku kena update dulu. Maksudnya kau kena call. Kalau sleep call ada? Sleep call tu kena tu. Dia kalau aku tak call dia akan tuduh aku macam-macam. Okay. Dia asyik nak tuduh kata ada lelaki lain lah tu. Habis kelas, penat tau. Mestilah kalau habis kelas penat nak balik rehat. Dia tak ada, dia aku mesti kena update. Kalau aku tak update dia kira aku macam tengah jalan dengan jantan lain. Oh, ya Aku rasa okay, mungkin sebab dia sayang aku dia buat macam tu. Tapi tak boleh gak. Sebab terlalu tak selesa untuk aku lah. Sebab tak ada privacy. Okay. So macam dia suruh aku jarakkan diri aku daripada kawan semua. Dia tak suka. Kalau boleh, apa-apa aku kena bagi tahu dia. Benda ni bila berlaku? Baru-baru jugalah. Baru dalam sebulan lepas macam tu, baru break up tengah. Oh, korang dah break up lah? Dah, break up demi kebaikan. Cuma time break up tu memang dia tak terima benda tu. Part paling red flag adalah yang tadi kau listkan tu. Memang kongkong gila-gila yang asyik nak kena pegang password IG, TikTok. Kalau boleh WhatsApp pun dia nak. Okay, faham. So macam tak selesa lah, macam tak ada privacy. Kau pun faham lah perempuan kan. Aku rasa benda sama, aku boleh faham dengan kau. Bila aku dengar cerita kau ni, aku teringat kat diri aku juga sebenarnya. Dulu masa aku bercinta, ni time ni umur 18 tahun geng. Uish, lama. 18 tahun. Lama. Itu my first after school lah sebenarnya cerita. Okay. Aku pun kena kongkong kat ni. Part ni red flag bahagian perempuan. Okay. Ni kalau kau rasa setuju dengan dia, kau setuju dengan dia lah. Aku dengar dulu. Pertama kali kita orang bercinta, memang semua sweet lah kan. Jalan cerita dia sweet je. Hari-hari kita orang puji each other, hari-hari bersayang-sayang, hari-hari call, sweet talker lah. Jumpa-jumpa selalu, makan sama-sama. Tapi dia selalu belanja aku, bukan aku belanja dia. Kau ni tak, betul lah kan. Dah dia nak date dengan aku, kenalah bayar, betul tak? tak boleh. Tapi aku tak macam tu lah. Itu dulu dah. Lepas tu dalam bulan ke-3 tak silap, start tu yang 3 bulan kita orang bercinta tu, yang tu yang nampak dia punya red flag datang. Okay lah, lepas 3 month rules lah. 3 months rule orang kata. 3 months rule, dia terus dah start IG nak pegang aku punya IG lah, account lah. Dia pegang IG. Time tu IG je, TikTok semua tak ada lagi. Aku punya WhatsApp rasanya pun dia nak tengok.
Kontak. Ananya kau ada buat something ni. Dia tak percaya kau. Lepas yang bulan ketiga tu, dia buat itu ini semua, dia insecure dengan diri dia semua. Aku ternampak dia keluar dengan lelaki lain. Dia curang lah maksudnya. Sekejap. Dia red flag. Lepas tu dia dah buat macam tu, aku ingatkan dia sayang aku lah. Pandangan aku macam dia sayang lah. Lepas tu end up dia curang. Sekejap, tapi kau kata dia pegang IG kau. Dia nak pegang IG aku, yes. Okay. Dia pegang IG aku. Dia tengok WhatsApp aku. End up dia curang. Aku rasa kau yang ada buat salah. Kenapa pula? Salahkan aku kenapa pula ni? Adalah tu masa kau kat dia ke, dia tak percaya kau. Tak, aku selalu dengan dia naik kereta dengan dia. Dia yang drive aku dulu tentu. Sebab diri kau? Tak adalah, takkanlah. Dia dah, aku selalu untuk dia masalahnya. Okay, sekarang bagi aku kenapa? Bagi aku kalau aku dapat lelaki yang macam tu, nak keluar, tapi aku je yang kena bayar. Kalau nak ambil, aku je kena pergi ambil kau hari-hari. Macam kau tak ada usaha ke? Kau nak cakap aku tak ada usaha lah ni? Sikit lah. Mungkin aku rasa dia tak percaya kau sebab tu kau kan. Kau enablerkan pencurang lagi kan sekarang ni? Tak apalah, untuk curang itu tak apa bagi kau. Tak adalah aku cakap curang tu. Betul. Ini betul red flag kan? Aku pula kena. Kau lagi red flag. Okay. Yang itu yang aku punya pengalaman lah. Kau pernah tak kena benda yang sama? Macam mungkin lelaki tu terlalu rely kat kau. Macam aku punya part itu, kau punya. Bukan aku, tapi member aku banyak. Member kau kena Member aku banyak kena dengan lelaki yang macam tu. So macam lelaki ni macam spesies kau lah, sama lah. Macam guna duit perempuan. Totally perempuan tu bayar. Member aku asyik bayar semua benda. Sampai motor dia, makan minum dia jaga, dia bayar. Okay. Tapi aku peliknya, lelaki tu kongkong tu kongkong, cuma tak nampak apa benda yang cuba dia nak sampaikan. Faham tak? Dia nak serius ke tak dengan relay member aku ni? Tak faham. Maksudnya? Macam mana? Dia kongkong yang tak nampak. Kongkong nampak boleh. Dia kongkong. Dia tak bagi dia keluangan ni, keluangan tu. Spend duit dekat member lah. Macam nak enjoy. Tapi dia kena spend duit dekat dia seorang je. Tak ada orang lain. Boyfriend dia, tak ada orang lain. Dia kata kalau kau spend duit dekat orang lain, maknanya kau tak sayang. Macam serius lah. Aku jadi speechless lah. Macam mana dia boleh tahan dengan relay macam tu. Tapi sampai sekarang ada orang. And dia selalu mengadu banyak duit dia habis. Mengadu lah. Itulah. Tapi lelaki tu pun dah 3 kali ke curang kan. Dia boleh maafkan. Ya, itulah kita teruk ni 3 kali curang. Red flag teruk tu. Red flag sangat. Aku kalau tengok kat social media, red flag ni kita cerita pasal social media. Kalau red flag dekat social media ni, especially orang-orang yang suka post pasal partner, bagi aku red flag. Yang aku terasa yang tu. Aku terasa. Tak, setuju tak audience yang kita kalau post kita punya partner banyak kali pun, orang akan tak suka tau sebenarnya. Kenapa pula nak kena bagi orang tu suka? Kan relationship sendiri. Expose tu tak tanda loving. Yelah, untuk kau memanglah rasa loving. Untuk orang lain rasa macam bapak lah, keji siut. Aku tak boleh dah tengok orang bahagia macam ni. So kiranya kau rasa aku punya story rasa macam, sebab contohlah aku ada musuh kau masih lagi dengan kau. Okay. Bagi dia rasa macam what in the hell am I watching this? Kenapa dia ni boleh dapat lelaki macam ni? Faham tak? Okay, faham. Tapi kenapa nak jadikan benda tu? Bagi aku red flag. Kenapa kau kata benda tu red flag? Sebab orang posting pasal partner. Salah? Tak tahulah doh. Mungkin subjektif kot, tapi aku rasa salah lah. Tak. Aku tak deny benda tu. Sweet. Tapi aku just bagi pandangan aku, posting pasal partner ke, posting pasal apa-apa ke yang menunjuk is red flag for me. Bagi kau. Tapi kan ada sesetengah orang dia macam ada expose tapi kurang. And ada dia asyik nak expose je manjang. Tapi asyik nak expose tu yang banyak problem tau. Kita tak tahu problem dia. Dekat social media kita nampak sweetnya dia orang, macam cringe. Ya, betul. Macam baiknya. Tapi end up belakang cerita dengan member kan, dia macam ni tu. Ini minggu lepas kita cerita ni pasal flexing. Minggu lepas kita cerita pasal ni. Serius? Kita cerita pasal ni. Tak tengok sampai habis ke? Ada tengok. Tengok part tu je lah. Tengok TikTok ni confirm. Okay, aku ada ex.
Ex kau tengok ni nanti? Tak? Kalau tengok Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Okay, teruskan. Mindset untuk ubah perangai dia. Sampai sekarang perangai dia sama. Dia bukanlah more tu kepada 50-50. Dia memang more aku yang cara hidup dia. Sebab tu aku menekankan kenapa korang lelaki tak boleh nak bayar semua. Okay, faham? Okay, terus. Kenapa korang kerja? Okay, dia kerja. Tapi dia macam tak ada duit, macam tak ada hasil. Wish. Tak ada hasil Kenapa kau rasa macam tu Weh, paling malu apa? Pergi makan kedai mamak je weh. Pergi makan kedai mamak, nak bayar. Aku diam je lah kan. Sebab biasa dia bayar. Masa first date tu yelah dia bayar totally. Bila dah lama baru aku perasan, asyik aku je keluar duit. Aku pun tak kerja, income pun ada-ada je. Pergi mamak nak makan, dah order nak bayar. Dia, yang bayar dulu boleh? Gaji tak dapat lagi. Oh macam tu. Aku macam tak apalah, aku sayang. Aku bayar je lah duluan. Okay, positif. Gaji tak masuk. Bila gaji dah masuk, dah tarik gaji, aku ajak makan. Jom pergi makan. Tak ada duit lah. Aku macam, tapi dah gaji. Lepas tu dia chat aku tau. Tak selang berapa minit macam tu dia chat aku balik. Yang nak pinjam duit sikit boleh? Nak bayar motor. Aku macam, weh serius lah. Aku jadi macam terkejut kau tahu tak. 400 nak bayar motor. 400 bayar motor. Dia semacam ni lah aku cakap Kau salah pilih lelaki je ni. Tapi lelaki aku dapat sama-sama weh. Aku yang sorry hidup dorang. Salah pilih lelaki sebenarnya. Yang aku kenal orang yang split bill ni sebab okay, macam kau punya situasi tak mampu semua kan. Sebab kau tak kerja, dia pula kerja tapi tak ada hasil. Itu sebab kau punya lelaki macam tu. Lelaki yang macam aku ni, kita orang kalau split the bills ada mindset nak jimat. Betul lah. So, tak, kau nak jimat dengan dia. Okay. Kau yakin ke kau nak kahwin dengan dia? Kau yakin dia yang akan dengan kau nanti? Tak boleh kahwin kalau split bills? Tak, macam masa aku. Okay, kau dah split bills dengan dia. Confirm ke kau akan halal dengan dia? Dia ke yang ada susah senang kau nanti? Aku cari duit. Of course lah. Aku cari asal kau gagap. Aku cari duit lah. Memanglah aku kena halalkan dia. Tapi itu borak tepi. Apa tak ada kena mengena. Okay. Aku tak boleh berkait dengan satu benda ni. Kenapa kau perempuan pula? Tak. Kenapa kau rasa macam benda tu red flag? Bagi aku red flag sebab kalau awal kau dah expect perempuan bayar semua, apa jaminan yang perempuan tu akan dapat? Kira macam tak gentleman lah. Yes, to the point. Okay, faham. So, bagi kau? Bagi aku? Tak. Aku sebab aku tanya kau. Sebab lelaki ni kalau dia buat macam tu, dia tak gentleman lah. Tak gentleman? Tak gentleman lah. Tapi bila kalau perempuan tak buat macam tu? Tak, kenapa perempuan nak kena keluar duit tu? Perempuan kena keluarkan duit juga bagi aku. Okay, aku cerita kenapa Contohlah situasi ni kita memerlukan diperlukan. Darurat lah macam cerita. Suami sakit. Okay, suami sakit. So suami tak ada kerja. Kau nak mengharapkan apa? Kahwin baru? Tak, dah lama pun suami kan. Maksudnya? Boleh lah kalau yang sebelum kahwin. Tak, aku cerita pasal sakit. Yelah. Aku cerita pasal sakit, situasi sakit. Bagi situasi sakit. Okay, tak kisah. Okay, kalau tak nak cerita pasal suami, aku cerita pasal boyfriend. Boyfriend sakit. Tak boleh nak buat apa-apa. Mungkin dia cacat apa semua kan. Kau kena tolong tau. Kau kena tolong. So kau rasa benda tu red flag ke tak? Kau kena tukar lelaki lain? Tak adalah red flag. Sebab mestilah aku tolong sebab sayang. Tu tak red flag pula. Tak, sebab dia agent. Oh macam tu. Faham. Tu red flag pula. Okay. Tu tak red flag. So memang darurat lah. Darurat. Benda yang memang penting, okay, tak apa. Tapi kalau macam tak penting, macam makan nak kena bayar semua, minyak pun minta bayar, ni kena bayar. Senang cerita, kau tak ada duit, kau tak payah ada cinta-cinta lah. Better tak payah. Better tak payah ada awet lah macam ni. Better tak payah, single je. Oh, okay. So korang dengar tu kan. But basically, kalau kau tak ada duit, jangan bercinta. Sebab perempuan tak suka split bills. Setuju Oh macam tu. Setuju bagi set aku lah. Okay. Aku tak boleh nak fight benda ni lah. Sebab ini subjektif gila. Pandangan orang lain akan rasa macam apa salahnya split bill. Bagi aku tak salah pun. Dah cukup Saya annoying lah topik ni. Annoying. Lepas tu kalau dari segi
Ni mungkin pengalaman luar ke daripada kawan-kawan ke? Banyak je. Juga. Diorang ada share tak cerita pasal benda tu? Share je. Asyik macam kalau contoh member sendiri kan susah nak pinjam duit. Tak ada doh, sorry doh. Lepas tu tanyalah, takkan sikit pun tak ada. Aku dah bagi semua dekat boyfriend aku. So apa? Boyfriend nak pakai duit nak pergi lepak. Tapi dia tipu lah. Dia cakap macam, Jin lah yang nak pakai duit ni bawa motor. Tapi kan pergi lepak. Pakai duit yang awet dia bagi. Itu salah guna lah kiranya. Sebab tu macam, kenapa korang lelaki ni tak boleh nak ada kerja sendiri ke duit sendiri? Kenapa pun? Nak harap perempuan je bayar. Faham. Kau punya part pula, part mana lelaki yang kau rasa macam red flag lagi? Kita banyak hari ni nak list pasal red flag je. Bukan pasal hubungannya sebenarnya. Pasal kawan boleh jadi red flag. Boleh? Boleh jadi. Sebab dalam friendship ni salah satu punca banyak break up lah. Pengaruh kawan. Weh, awet kau ni. Mula lah. Memburukkan awet sendiri. Yang boyfriend dia pun jadi was-was lah. 50-50 dok fikir awet dia. Dapat pula member yang jenis, weh awet tu lawa doh. Barang dia boek tu. Macam tu So perempuan pun jadi macam overthinking yang tak percaya dengan kawan dia. Dari segi hasutan tu maksudnya macam mana? Hasut macam okay, awet dia macam tak adalah kongkong ni macam lepak semua. Dia bagi lepak. Tapi member dia macam, alah kau tinggalkan je awet kau. Hasut-hasut lah. Pergi perempuan lain lah. Perempuan ni lagi better doh. Macam sekarang dok tunjuk gambar awet sikit kan. Weh perempuan ni lawa doh, kau tak nak try. Padahal dia tahu member dia tu dah awet. Itu rasanya individu punya problem doh, honestly. Tapi mostly member lelaki. Member lelaki kan? Itu bagi aku boleh jadi member lah. perempuan juga doh sebenarnya. Kalau boleh jadi doh. Perempuan based on kau. You know, kau pernah dengar tak perkataan ni? Perempuan is the best manipulator ever compared to lelaki. Pernah dengar? Itu kau kata macam tu. Tapi side aku. Dengar dulu aku. Sabar aku dulu. Oh kau nak dulu? Sabar, itu bagi kau. Okay. Kalau aku, lelaki paling kuat play victim. Oh my god. Ni attack by attack ni, dah attack by attack ni. Aku punya part yang maksud aku adalah perempuan manipulatif sebab depan macam nampak baik, okay, belakang lain. Red flag gila bagi aku. Tapi dia tak. Oh kau nak backup lah benda tu? Kau pun sendiri pernah kena apa? Pernah cerita apa? Tak pernah bukan. Sebab kawan-kawan sendiri kan, even kawan sendiri pun, aku cerita pasal kawan even kawan sendiri, kita nampak dia macam baik, apa ni, sopan, bercakap baik dengan kita, elok je kan. Rupanya belakang cerita, dia cerita buruk pasal kau. Itu manipulatif dan red flag. Kenapa? Kawan sendiri kot kan. Tapi mostly aku nampak benda tu sebab perempuan je buat. Lelaki tak buat benda tu, jarang. Okay, aku pernah fikir benda tu. Okay, betul. Jarang. Betul siapa? Okay, aku ada kawan online ni tau. Dia red flag dia tahap memang gila-gila lah. Dia jenis menghasut. Macam kau kena menghasut, aku pun menghasut. Tapi menghasut aku ni dia bukan seorang dua. Dia sampai melibatkan orang lain. Tapi aku ingatkan macam yang menghasut ni biasanya kalau antara lelaki sama lelaki ke kan. Tapi ini perempuan buat untuk dengan lelaki. Macam aku lelaki, dia perempuan, dia buat kat aku macam tu. Kira dia bergosip pasal kau dengan all gender lah, lelaki perempuan. Ya betul. Dia gosip. Okay, aku challenge cerita dia macam ni lah. Dia baru masuk team aku ni dekat online. Basically kita ada satu platform namanya Discord, tempat borak. Kat situ community kumpul lah. Bila community kumpul kat situ, kita buatlah satu group. Group tu kita namakan specifically nama family kat situ, contoh family. And then dia baru masuk, tak kenal pun. Kita tak kenal dia langsung pun. Tak sampai berapa, 30 minit rasanya. Tak sampai berapa minit tu, 30 minit daripada kita punya perbualan, dia terus serang aku. Tapi sebelum perbualan tu, dia ada menghasut-hasut something. Dia cakap macam, aku ni benda ni aku tak boleh beritahu lah. Aku rasa macam privacy sikit. Cakap lah, aku ni macam player lah konon. Serius lah weh. Ya tu. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba. Rupanya bila dia berbual macam tu, dia create that conversation, dia yang nak aku. Tapi dia buat macam tu supaya nanti kawan-kawan lain lelaki aku macam tak suka aku. Okay, dia macam nak buat orang hate kau lah. Hate aku. Dalam masa sama
kalau ada yang wanita kat dalam grup tu pun macam sepakat macam tak sukalah sebab dia ni player, dapat tahu yang aku ni macam player lah. Macam nampak sisi red flag kau. Nampak sisi red flag. Okay, menarik. Rupanya dia anak aku. Plot twist lah. Plot twist lah. Kan? Tapi belum habis lagi kat situ. Dia borak kencang. Kawan-kawan aku semua macam tiba-tiba siding to her lah. Macam siding gila dengan dia kan. Aku tanya balik kat dia orang, korang kenal dia dulu ke korang kenal aku dulu? Sebab kita dah lama dalam grup ni. Just because dia baru, tak bermaksud dia ada hak dan juga privilege untuk dapat that kind of approval. Kau tak kenal dia pun, kita pun tak kenal dia macam mana, tiba-tiba kau percaya cakap dia just because dia perempuan. Lepas tu yang aku tak suka ni red flag lah. Lelaki pula kat dalam tu cakap apa? Tak ada masalah lah dia comel, dia cakap lembut-lembut dengan kita orang. So korang kata macam dia orang lagi backup dia simping lah. Masalah kau tahu simping mata dia apa? Simping ni macam kau buat sesuatu atas sebab nak dapat approval perempuan tu. Perhatian. Okay. Kalau tak buat, kau tak cool. Okay, faham macam nak hero jadi hero. Nak jadi hero, nak tunjuk hero lah. Sebab orang baru kan. Yang itu yang paling aku tak suka. Rasa mindset dia cakap, kalau aku backup perempuan ni mesti dia suka aku. Yes. Dia nak yang orang tahap macam, aku rasa sebab ramai lelaki suka dia sebab suara. Yes. Kalau korang jumpa salah satu orang macam ni kat real life, dekat dalam online lagi teruk. Sebab dia sebab suara je. Kalau rupa tu aku tak nak cakap lah, biasa-biasa je. Scam. Tapi sebab suara tu je, orang jatuh cinta. Lelaki especially. And dia berjaya tawan lelaki-lelaki lain. Dia buat macam tu sebab dia suka aku. So dia tak nak orang lain suka aku, dia nak dia seorang je dapat suka aku. Dia punya plot twist ni. Macam mana aku dapat tahu pasal cerita ni? In the end dia confess kat aku, cakap aku buat benda tu sebab Dia confess. Lepas apa dia buat Dia buat confess. Bukan on that day. I think in a 2 months, 3 months after that, dia contact aku, kata sebenarnya aku suka kau. Aku buat benda tu sebab aku tak nak orang lain dekat dengan kau. Dia macam ada that kind of psychopath punya perangai tu. Speechless. Dia nak dia seorang je, orang lain tak ada. Lagi satu aku boleh ceritakan, bila online gaming pula, RP. Dini pernah main, kita by the way Dini kat belakang behind the scene. Dini pernah main Maple Hospital kan, game Roblox. Yes. RP, konsep RP ni role play. The biggest red flag aku adalah bila aku nampak dalam RP tu diorang berbucin. Faham tak? Berbucin like cringe way, tunjuk sweetness lah. Bercinta dalam game sebab kau melakonkan satu watak, tapi engkau sebenarnya dah berpunya dekat real life. Oh my god. Sebab faktor dia buat macam tu. Okay, sebab dia kenapa dia buat macam tu, sebab dia nak membuatkan watak tu nampak real dekat dalam role play. Okay, faham. Okay, ini adalah satu attack kepada gaming community untuk 5M Aku cakap dengan korang kuat RP kan. Aku nak beritahu korang satu benda ni. Benda ni aku dah pendam lama gila, aku nak luahkan sekarang. Korang ni bila RP, bila role play, tolonglah role play, watak, berlakon, tak payah nak libatkan personal issue dekat dalam, ataupun tak payah nak personal feeling sangat tu. Setuju tu. Kan, lagi yang dah berkahwin tu, tak payah nak acah-acah single tu. Tak payah acah-acah single. Marah betul tu. Marah tu, aku marah sebab awet aku dulu. Awet kau dulu. Ex aku dulu. Okay. Dia curang sebab lelaki dekat dalam game. Okay. Aduh. So kira kau sakit hati lah. Sakit hati. Aku cakap, so bila kau cerita pasal tadi, teringat balik aku luahkan lah benda tu. Benda ni aku perasan sebab dia dah jadi satu culture dekat dalam gaming roleplay community situ. Diorang mula-mula kononnya kata watak, just business. Lepas tu just business tu pergi kat Discord, PM tepi, "Hai awak, good morning. Sayang kita." Lepas tu orang tu tanya, "Kenapa sayang-sayang, kita kan roleplay je." Tak, kita nak kena menjayakan watak. Rupa-rupanya makin lama dia orang elaborate, dia macam grooming session, makin lama makin jadi real. Dan dekat situ jadi pergaduhan rumah tangga sebab orang yang terlibat dengan benda tu yang dah berkahwin tau. Lepas tu yang tu pula yang belum kahwin, single. Nak tahu tak jantina apa yang start benda tu? Apa? Start that issue. Siapa?
perempuan student college dengan orang yang dah berumur, dah kahwin berapa 5-6 tahun. Weh. Bapa. Kau serius weh? Serius, tak tipu. Ini benda betul. Ini student. Isu hangat. Student. Dia tak takkan tahu langsung tu. Dia memang tak ada batas mat. Dia apa? Dia kisah. Dia janji lelaki tu belanja dia. Sebab dalam game tu, dalam community tu, dia ada melibatkan dengan membelanjakan seseorang. Maksudnya dalam game tu kau kena spend duit untuk dapat sesuatu. Dia macam real life lah. Benefit lah. Okay. Jadi perempuan kat situ, dia just what leg what peace, tunggu lelaki mana yang datang nak RP dengan dia. Dia mengharapkan orang tu bayar dia semua benda. Tu je. That's why aku cakap aku tak prefer sangat 50-50. Aku tak prefer sangat orang yang bayar semua. 50-50 is better. Okay, aku faham. Sebab itulah aku cakap pasal benda tu. Okay. Itulah pengalaman hidup aku dan end up kalau dari segi personal cerita aku, ex aku lah curang. Tu je lah cerita. Sekarang okey lah. Kalau macam tu kita cut off dulu buat masa ni. Kita sambung lagi kita punya podcast. Bukan berdebat kot. Next time kita tak tahu apa. Macam aku mention awal tadi dan dia mention juga, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen kat bawah. Feedback korang penting. Bila ramai lagi orang dekat komen, lagi cepatlah kita reply. Sebab sebenarnya admin kita aktif je nak reply komen korang. Setuju. Korang setuju tak lelaki lebih red flag berbanding perempuan? Kau setuju tak Pak tu? Kalau korang rasa, jawab tadi kau. Aku cakap lelaki, setuju tak kalau lelaki paling red flag berbanding perempuan? Setuju tak? Kau nak kata lelaki, nak vote lah. Aku tanya kau lah kan. Lepas tu kita tanya audience. So audience sendiri jawab dekat dalam komen. Setuju, korang jawab lah dekat komen. Korang rasa mana lagi red flag, lelaki ke perempuan? Ya betul. Kalau aku tanya kau sebelum kita end, bagi aku dua-dua sama je kot. Dua-dua sama je. Sama lah kita, dua-dua sama je. In the end walaupun kita berdebat awal-awal podcast kita, tapi kita masing-masing pun kat sini neutral sebenarnya. Kita in the end kita setuju. Ada pandangan masing-masing. Okay, korang share korang punya pandangan dekat dalam komen. Alright? Inilah culture kami dan inilah The Borak Clan. I see you guys Bye. next week.